Niat sedekah pada ibu bapa yang telah mati, perlu niat lain atau bila niat baik, buat baik tu dah kira dapat pahala pada mereka. Baik. Ibu bapa mati, suami mati, isteri sudah mati. Okey, contoh. Okey, atau ibu bapa lah senang, ibu bapa. Bila kita anak ni buat baik, contohnya kita ambil pitih, 10 riyal kita ubuh pada tabung derma tadi. Faham lagi? Okey? Kita letak dalam supik derma tadi. Adakah wajib kena niat inilah sedekah daripada ibu bapaku? Jawabnya sunat, bukan wajib. Okey? Kerana ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama, kena niat. Kalau kita tak niat, dapat ke kita je. Anak pahala bersedekah. Kita kena niat ini juga sedekah daripada ibu bapaku. Tak payah kata dia telah meninggal, memang meninggal dah. Kalau mak ada lagi, ayah mati dah, ini sedekah daripada bapaku. Boleh. Okey? Kerana orang jumpa Nabi ya Rasulullah, inna ummi qad matat atasaddaqtu anha, mak aku baru meninggal dunia, boleh tak aku sedekah? Nabi kata na'am, boleh. Faham? Jadi jelas. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tak payah niat. Semua amal soleh anak automatik dapat pada ibu bapa. Dia asal kita porong. Itu jawapan Syekh Ibn Hajar dalam kitab fatwa dia. Nampak lagi? Jadi ahli ni ada khilaf, maka dua-dua betul. Orang tak niat pun boleh sampai pada ibu bapa dia, orang yang berniat pun lagi sampai. Jadi hak molek ke mana? Al-khuruju minal khilafi mustahabun. Kita keluar pada khilaf, kita niat juga supaya tidak dipertikaikan amalan kita. Faham lagi? Soalan seterusnya. Tapi kalau suami isteri ada khilaf. Pendapat yang ramai kata kalau isteri kita sedekah, suami tak dapat kalau sudah mati. Ada pendapat lagu tu. Faham lagi? Okey, jadi moleknya pesan ke bini. Suruh dia niat, ini sedekah dari arwah suamiku, kata gitu. Faham lagi? Balik rai khabar. Yang mai jak, aku nak khabar ustaz pesan ni. Kalau aku mati dulu, molek mung dulu. Faham lagi? Tapi kalau aku mati dulu, faham lagi? Dah. Jadi mu jangan lupalah sebulan sekali kurang-kurang atau sekali Jumaat sedekah bos ria dalam tabung sejik ke apa ke mana. Mu kata ini sedekah daripada suamiku, kata gitu. Pesan ke bini. Betul tak? Khabar gitu dah. Faham, banyak ni faham mati kita. Dah. Aku kena ngomong.